Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ni saya nak kongsi dengan tuan-tuan cara nak bancuhan minyak pada mesin rumput kita. Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini, ni adalah botol yang disediakan semasa dibekalkan semasa tuan-tuan beli mesin rumput jenama Stay FR 3001 ni. Okey. Dekat dalam kotak tu dibekalkan sekali benda ni. Okey, bancuhan dia macam mana? Untuk bancuhan minyak petrol dia. Dekat sini dia ada tulis berapa ratus ml. Okey, kat sini tuan-tuan isi minyak petrol. Okey, minyak petrol paras 600 ml. Kemudian tuan-tuan ambil minyak tuti. Tuan-tuan masukkan dekat dalam ni, pastikan dia sampai dekat tahap yang ni. Okey, takut yang atas ni. Okey, jadi itu adalah bancuhan yang sebenar. Pastikan tuan-tuan isi minyak tuti yang berkualiti. Jangan pakai minyak tuti yang cair yang murah tu pastikan guna yang okey punya, yang pekat tu Okey. Selepas tu, tuan-tuan boleh masukkan dekat dalam ni. Dekat dalam tangki ni tadi. Okey. Dah goncang, bagi dia sekata. Okey tak ada corong isi sini je. Tuan boleh masukkan dekat ni. Okey, dah cukup. Sikit dulu. Okey, ni first time Allah. Ni first time saya nak hidupkan dia. Okey, dah masuk tu. Tutup. Tuan-tuan buka kat sini stokok ni. Okey, buka dia, pastikan dia on On dengan off. Ni on, alihkan ke bawah. Okey, lepas tu tuan tengok kat sini, ni nak tahu minyak tu dah ada tak ada, tengok dekat bawah ni dia ada. Okey, tempat tekan untuk karburator dia ni Okey, maksudnya dah keluar kan, bila tekan minyak dah keluar, minyak dah ada dekat dalam karburator ni tadi. Okey, selepas tu tuan-tuan boleh tarikkan cok kat atas sampai habis. Pegang, tarik dia 2 kali je. Okey, dah ada bunyi nak hidup, tutup balik. Dah ada bunyi nak hidup, tutup balik. Tutup terus sampai habis. Okey, tuan-tuan tarik sekali je. Okey. Macam tu je cara dia. Tuan-tuan boleh tutup kat sini. Okey. Kalau tuan-tuan nak adjust dia punya timing dia kat sini Okey. Adjust kat sini. Sama ada tuan-tuan nak tinggikan sedikit ataupun nak rendahkan sedikit kalau macam dia susah nak hidup, asyik nak kena pusing tekan-tekan kat sini, adjust kat sini bukan adjust kat sini. Adjust kat sini, pusing. Adjust kat sini supaya bila start dia tak mati. Timing tu tetap bukan tekan kat sini. Boleh juga tekan kat sini. Yang tu biasa orang amalkan lah. Sebenarnya tempat adjust dia kat sini. Okey. Itu adalah tips macam mana kita nak jaga kita punya enjin kita supaya tahan lama. Okey, dan satu lagi saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Okey. Untuk mesin rumput ni, kalau kita nak bagi dia tahan lama, kita jangan simpan ataupun kita biarkan dia kat bawah pokok. Kena hujan panas, dia cepat reput kat sini Ini cepat reput, dekat sini cepat reput. Sama juga dekat sini. Pastikan selepas tuan-tuan guna, tuan-tuan cuci mana-mana kotor tu, tuan-tuan simpan dekat dalam store ataupun tempat yang sesuai lah. Okey, itu adalah tip untuk penjagaan mesin rumput ni. Okey, dan satu lagi dekat sini untuk mesin rumput ni, kalau tuan-tuan tak nak guna dengan jangka masa yang lama, tuan-tuan tutup kat sini. Ni tutup ni, stokok ni sampai habis. Okey. Minyak yang ada kat dalam karburator ni tadi, tuan-tuan buang sampai habis. Okey, picit dia ni, tekan kat bawah ni, buang sampai dia kering. Okey, jadi bila kita tak guna lama, okey, minyak yang terkumpul tadi yang bercampur dengan tuti tadi, kalau kita tak guna lama, dia akan tuti tu tadi akan membeku kat dalam ni. Minyak tu akan kering ataupun rosak. Jadi dia boleh tersumbat. Okey, dia tersumbat. Okey. Jadi itu adalah sedikit tips untuk penjagaan mesin rumput galas ni lah. Okey. Kalau tuan-tuan rasa ianya memberi manfaat, tuan-tuan boleh share-sharekan Okey. Untuk tuan-tuan dapatkan mesin rumput ni,
tuan-tuan boleh tengok dekat link dekat bawah yang saya kongsikan ni. Tuan-tuan boleh dapatkan dekat kedai mana-mana, ataupun paling mudah macam saya akan beli dekat Shopee lah. Dia akan hantar terus ke depan rumah. Jadi tuan-tuan tak perlu nak menapak ataupun bawa kereta pergi jauh-jauh, pergi kedai sana, compare harga, compare sini. Tuan-tuan boleh beli terus kat situ, senang, tengok kat handset, beli terus. Okey, itu adalah yang terbaik lah. Okey, Assalamualaikum.